adik-adik. Adik kreatif kita pada hari ini ialah kupu-kupu. Bahan dan alatan yang diperlukan: gambar kupu-kupu, gunting, lidi, straw, warna air dan pita pelekat. Langkah pertama, lipatkan gambar dan gunting. Langkah kedua, lipat bahagian tengah badan kupu-kupu. Langkah ketiga, tebuk lubang di bahagian tengah badannya menggunakan lidi. Langkah keempat, lekatkan bahagian tengah badan kupu-kupu menggunakan pita pelekat. Langkah kelima, dari bawah, masukkan lidi pada lubang tadi dan kemaskan. Langkah keenam, gunting sedikit pada hujung straw. Langkah ketujuh, masukkan lidi ke dalam straw dan tampal pada sayap kupu-kupu. Langkah ke-8, hiaskan sayap kupu-kupu menggunakan warna air. Langkah terakhir, tolakkan straw ke atas dan ke bawah untuk bermain. Selamat mencuba adik-adik!